Tapi dengan pertukaran government banyak kali ni, dia affected lah. Kat situ aku tengok apa yang aku belajar. Teruk lah orang Malaysia ni buat tu. Okey, cerita sikit. Itu tak boleh sebut dah macam tu kan. Dia bergoyang. Dia dah bam. Aku rasa bergegar kan tidur tu kan. Rasa macam impact lah, dia impact kan. Sekali bangun tak ada apa. Dekat 80,000 pula. Kalau kena yang ada karang ni Amir, orang yang ada mesin tu tak kena karang? Bangla macam-macam rangai. Cuba cerita sikit. Macam rangai. Tidur bangun bagi hutan tu sebelah. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Hello guys, welcome to Tenang Talk episode ke-7. So kita ada member aku. Hari ni kita agak special sebab kita ada penonton. Allah. Sekejap, aku sonok belah sini dah jalan belum? Dah. Kita make sure recording. Oh, kita ada production manager dengan audience. So hari ni kita ada member aku, nama dia Bob. So kita nak, macam biasa lah, kita nak dia cerita lah. Dalam episod podcast aku yang lepas pun, kita minta member aku berkongsi mengenai kerja. Tapi sebelum tu, kita pergi lah dulu education background. Kita cerita sikit Bob, macam mana perjalanannya? Di sekolah ni? Daripada sekolah menengah lah. Sekolah menengah, aku sekolah menengah kat SMK Property Tanah. Nama gempak kan, tapi sekolah aku teruk baik. Sebab time aku sekolah tu baru 2 tahun buka. Okay. So student pun tak ramai. Majority Chinese. Okay. 30% je Malay. Alright. So dalam kelas aku, daripada aku form 1 sampai form 5, Melayu tak lebih 10 orang. Okay. So jadi minoriti lah tu? Aku jadi minoriti. Alright. So apa perasaan jadi minoriti lah tu? Weh, kena tinggal baik. Minoriti? Kena tinggal macam biasa lah. Biasa lah kan. Majoriti diorang mesti lah kena. So aku terpaksa join diorang punya sports semua kan. Kalau pergi sekolah Melayu memang tak ada basket lah. Sekolah diorang, sekolah dengan diorang mesti ada lah. So masa kau kat sana tu rasa kompetitif lah? Mesti lah. Diorang punya sekolah tu tahap teruk dia lah dulu. Time aku trial SPM dulu, budak Cina ni yang kelas-kelas belakang, diorang bawa basikal naik kat tingkat atas, diorang racing kan. Time trial agak rare. Sekolah lain tak pernah buat. Okay. So lepas daripada sekolah menengah, kau pergi ke? Aku sambung belajar dekat Multimedia College. Kat KL lah, under Telekom lah. Oh, dia bukan swasta? Dia swasta tapi under Telekom lah. Oh, dia half-half kot. Ada beasiswa? Kompetiti je. Okay, faham. Ada gak yang dapat beasiswa gak, tengok lah. Tengok dia punya performance lah. Betul. Keras lah yuran? Untuk aku yang diploma, dia charge aku RM6,000. Okay. Kos apa? Aku ambil management, main management. Alright. Lepas tu habis tadi aku terus menganggur lah. Okay. Tak kerja. Sejak masa belajar dulu? Aku masa belajar. Okay tak? Aku tak minat lah. Lagi-lagi bab management ni kan, bab office ni kan. Jadi kita keluar ni orang luar ni kan. Tak boleh. Aku rasa tak boleh belah. Tak boleh go. Bukan minat kau kat situ lah. Tapi habis lah. Yang penting habis lah. Gerak lah. Pointer Rahsia lah. Pointer rahsia. Laki punya pointer lah. Asal boleh. Okay, tak apa. Daripada diploma, lepas tu kau habis belajar. Dan lepas tu pergi mana? Terus kerja ke? Kerja lah. Kerja terus lah. First kerja aku kerja Aeon Credit, debt collector. Okay, ni menarik. So tiap jadi alung lah. So okay.
sebagai debt collector, hari-hari buat cold call lah. Yes. Hari-hari aku call time tu aku jaga negeri Johor punya. Okey. Motor superbike. Kat situ aku tengok apa yang aku belajar. Teruk lah orang Malaysia ni buat loan. Okey, cerita sikit. Ada yang beli motor superbike, bayar sebulan terus tak bayar. Allah. Jadi motor piang? Piang terus. Oh, pernah aku nak call tu. Blacklist lah. Dia punya nombor referen tu pun dah orang lain dah. Nombor siapa-siapa ada letak. Macam mana boleh lepas tak tahu. Faham. Mungkin ada kemungkinan tak orang dalam nak buat? Tak. Tak. Dia mula-mula dia buat tu cara tu betul lah. Lepas tu bila dah dapat motor, mula jadi tak betul lah. Terus lagi lah. Aku sampai ada one time diorang ugut nak cari aku balik. Dia yang meminjam, dia tak boleh bayar. Aku siap cakap, okey abang dah 6 bulan tak bayar. Kita punya repo dah dapat surat untuk tarik. Dia siap ugut aku, dia cakap, kau panggil lah kau punya repo. Okey. Aku repo kat sini, semua aku kenal. Rasa kan. Kita dalam telefon tak boleh lah. Kita pun kena jaga kita punya kan? Professionalism. Benda rekod. Tapi dalam hati juga enggak. Of course. Okay, aku kalau orang kerja melibatkan cold call, buat sales kan, aku nak tanya benda ni selalu common aku tanya. Macam mana kau hadapi rejection? Kan bila orang tak nak bayar kan? Bagi aku okey. Sebab apa? Aku tak ada jumpa kau pun. Kira kalau dia marah pun dia mampus lah. Tak kira apa. Ada yang satu kes, diorang dah tunggu aku bawah office. Okey. Diorang cari aku, siapa nama ni kan. Aku siap lalu sebelah orang, aku cakap DJ aku punya. Okey. Dan tu aku jaga KL punya area. So diorang tahu yang kredit punya office kat mana. Okey. Saya datang kat building, diorang tunggu aku kat lobby. Masak. Macam mana aku tahu diorang tunggu kat lobby? Member aku dah turun dulu. Member aku bagi tahu, ada orang cari sini kan. Tapi dia sebut nama-nama macam nama kau dia kata. Kau goyang tak tu? Mesti lah. Kita tak kenal orang ni, aku tak pernah tengok muka dia macam mana kan. Dia datang by group lah kan. Ada lah 7-8 orang tu kan. Tapi tak tahu muka aku macam sama-sama. Aku selalu ni orang cari aku kan. Sini kerja aku kan. Kau berapa kau kerja? Setahun lebih lah. Okey lah? Dia punya pendapatan? Ada komisen tak? Ada. Ada. Dia setiap kali orang, dia commission based on berapa dia bayar. Okey. Berapa persen? Kalau boleh bagi tahu lah. Berapa persen tak ingat lama lah. Tapi quite good lah. Contoh last, aku ingat lah. Ada orang tu dia settlekan dia punya motor double R dia 12,000. Kat aku dapat dalam 400-500. Best kan? Itu bos satu. Kalau aku punya 2-3 hari, 2-3 orang satu hari, boleh kan? Macam aku tak boleh nak stay lama kat situ. Sebab aku dah bosan juga. Ya, sebab dia indoor. Dia abang call tak salah kau manggil. Dengan hari-hari aku nak kena office dah kena. Setiap kali pagi-pagi kena angkat nyanyi call center tu. Dia ada lagu-lagu diorang lah. Lagu diorang, ikrar diorang lah. Dia macam kalau aku pergi Maybank pun, call center, pagi-pagi diorang akan buat benda sama juga. Diorang macam semua orang diri kat department tu kan. Call center tu ada kau punya team dia ke, kau punya HR datang, kau punya nyanyi lah. Ada nyanyi lagu-lagu dia, ikrar dia. Okey. Ni aku baru tahu. Dia macam kedai ceria apa semua kan. Dia joget-joget kan. Kami di sini. Betul. Faham. So lepas daripada call center kau pergi ke mana? Call center. Aku terus tolong orang tua aku lah. Okey. Yang ni aku banyak dengan cerita yang menarik. Lama aku je ni. Okey. So apa yang kau buat sama kat situ? Aku sebagai buat kerja tu soil investigation ni kaki tanah. Okey. Kerja ni macam orang nak start buat building, sebelum diorang nak tolak tanah, aku masuk dulu. Okey. So, sebelum kita pergi lebih jauh dengan yang tu,
untuk kau masuk dalam line tu kan, ada apa-apa CJ kena ambil ke, kena pergi kursus ke? Ada lah, check nanti semua lah. Oh, Nayos semua kan? Ya. Okey. Nayos tu tak wajib lah. Nayos tu kalau aku ada site untuk masuk kat tempat-tempat yang perlukan Nayos untuk pelayan, let's say TMB ke, Petronas ke. Okay. So far aku ada Nayos. Sekarang ni aku mesti ada yang Nayos TMB. Oh, dia naik lain, Nayos TMB lain. Lain, diorang buat duit tu. Oh, aku beranggapan sebab abang aku pernah ambil Nayos dekat Kuantan. Okey. Kerja apa? Offshore tu. Untuk offshore. Tapi dia tak pergi pun, dia ambil saja kan. So bila aku beranggapan orang ambil Nayos ni, semua mana-mana tempat yang nak Nayos ni sama je. Tak, dia kalau Shell, Petronas. Okey. Nampak tak kasi diorang buat duit? Diorang tak sekali kan. Ini ilmu ni. Kata orang tak tahu. Nayos tutup buat duit. Okey. So daripada situ kau masuk soil investigation tu lah. Okey. Macam mana kau start first day kau bekerja sebagai builder? Aku tak ada apa-apa experience dia tu. Koyak agak. Kan, first time masuk lah kau nak kena reta hutan. Kadang site kadang ada hutan. Ada yang jenis yang dah ada dah site dah lapang. Okey. Aku punya yang susahnya bila site hutan lah, aku kena buat jalan. Misteri Nusantara. Yang tu kita memang akan cerita dia. Tu memang kita tunggu nak cerita yang kita tengah tunggu ni. Sebab tu kita hari malam. Malam. Okey. First start yang kau pergi. Tak ingat tu. Tak ingat. Banyak sangat. Banyak tu. Total berapa agak roughly? Wih. Lebih 100. Lebih tu. Dia berapa tahun masa kau kerja? Aku kerja 2016 Lama. sampai tahun ni lah. Lebih kurang Tahun ni aku kerja baru. lebih kurang 15 tahun. Apa 15? 25 lah. 10 lah. 10 lah. Lama. Aku kerja ni banyak kat aku involve government-governmentnya projek ke. Okey. Macam apa? LRT, MRT, highway, SUKE tu kan. Ada. SUKE kau buat? Dash pun aku ada buat. Okey. Dia ada package dia lah. Sekejap, so kalau nak bagi gambaran kat orang yang tengok video ni, so apa yang kau sebenarnya buat kat site? Macam let's say macam projek LRT tu kan, mana-mana kau tengok tiang-tiang apa landasan tu, diorang kena test tanah, kekuatan tanah setiap tiang tu. So aku yang kena masuk dulu. Baru diorang punya consultant, diorang boleh design daripada kekuatan tanah. So aku korek, aku akan bersettle every 1.5 meter aku akan keluarkan kekuatan tanah dan kekuatan besar. Dan baru ada hantar dekat consultant untuk kasih design lah. Ini sebab ada satu podcast tadi yang satu rank. Dia kan dia sebut buat apa lah. Tadi tu dia main property dah. Korang tak campur dia tu? Tak campur. Untuk soil testing. Macam kerja aku ni kerja awalan tau. Sebelum construction masuk, sebelum holding naik, aku masuk dulu. So aku tak involve benda tu. Dia kira macam surveyor masuk dulu. Surveyor pegging point mana yang aku nak kena buat, dia serah kat aku masuk. Lepas aku dah test, barulah excavator nak masuk tolak. Okey, menarik. Site yang kau pergi yang paling kau tak boleh lupa? Site baru tu kat Gamat kot. Gamat tu gemas juga. Tu aku buat projek under TMB. Kau nak tambah pylon tiang-tiang besar tau baru kau nak tambah daripada Gemas ke Segamat. Okey. Aku redah macam-macam jenis sawit, hutan semua. Okey. Tu paling tough lah. So far paling tough sampai sesat aku dalam hutan tu nak cari point lah. Jalan kaki atau dengan highlight? Ada yang accessible, ada yang tak. Yang tak accessible ni memang gila babi lah. Itu dia antara yang hardcore. Ada yang hardcore lagi kat Rawang. Okey. Buat TMB lah, tambah pilot lah. Bukit macam ni steep dia. Aku nak naik, bawa mesin aku, kena pinjam excavator kat bawah, bawa mesin tu naik. Oh, mati.
Masak. Kalau buat kena pikul lah mampu. Ya. Nasib baik ada eskavator. Kalau tidak mati. Pernah pakai mana hutan? Selalu. Selalu. Ini kursi dia. Aku ada ingatkan cerita yang kau masuk dekat kawasan Janda Baik. Janda Baik, okey. Kita ingat. Yang kawasan Datuk Ali Putih. Okey. Bercerita benda tu. Boleh cerita lah. Kan, okey, macam mana kau boleh dapat? Aku pun tak tahu sebenarnya tu Ali Syukri punya tanah. Okey. Lepas aku dah masuk, aku jumpa dengan orang yang jaga gate tanah tu, Ali Syukri punya orang lah. Dia cerita ni Ali Syukri punya tanah. Oh ya ke? Nak buat apa sini? Nak buat resort. Okey. Janda Baik ke? Sekejap. Setahu aku kan Janda Baik, KKB, Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru. Okey. Itu lah, dari situ aku dapat tahu Ali Syukri punya. Tu projek apa? Untuk projek apa kau masuk? Dia nak buat resort situ lah. Oh, kira kau yang sekarang yang dia dah ada resort kat Kuala Kubu tu lah aku buat. Oh, yang tu kau uruskan? Aku buat. Aku soul test sebab dia nak buat chalet. Test apa? Banyak agak dia cukup kat Batam Kali punya. Tak, mak dia punya. Dia banyak. Mak dia pun punya besar. Ali Syukri dekat Janda Baik ada, KKB ada. Mak dia pun ada juga. Batin Rosita tu. So bila kau buat benda-benda macam ni, kau dah masuk hutan apa semua, ada tak insiden? Kau nak insiden macam mana? Apa yang kau boleh cerita? Kita cerita daripada yang biasa, pertengahan, paling hardcore kena. Biasa Yang biasa-biasa ada bau ke, keta-keta ke. Tak ada aku. Tak ada. Sebab aku sekarang ni, kalau aku dah selalu kan masuk benda tu, aku dah tak heran dah masuk tu. Dia dah tak ada dah lali lah, tak ada feel lah. Okey. Tapi ada lah time-time dia nak jadi lah kan. Okey. Yang paling teruk kau pernah kena macam mana? Paling teruk tak ada teruk. Dia ada few time aku buat site dekat Karak. Aku tengah tidur. Tiba aku dengar bunyi kayu jatuh, cepuk tumbang besar, balak jatuh. Okey. Aku rasa betul-betul jatuh kat tepi kemah. Allah. Tapi bukan. Aku dah kejut semua kerja aku. Bangun. Sekali tu tak ada. Kacau. Allah. Kacau. Bam. Aku rasa bergegar tengah tidur tu kan. Rasa macam impact lah, dia impact kan. Sekali bangun tak ada apa. Memang confirm tak ada apa? Tak ada. Memang rasa betul-betul kat sebelah kemah jatuh kan. Kemah yang tertutup semua ke? Just ada bumbung dengan lantai? Oh, kita kemah caskar, canvas tu kan. Lepas tu bawah aku ala kayu ke. Terbuka kaki kanan lah? Buka kaki kanan, open. Oh, ya. Pernah kali tidur bangun-bangun babi hutan tu sebelah. Dia satu grup kan. Macam mana lah? Nasib baik lah. Tak tersondol. Itu satu. Second, kerja aku lah. Dia yang perasan ada bunyi dekat dalam sawit. Okey. Dan tu site yang site gemas ni segaman ni lah. Tengah-tengah kerja, tengah tidur, bangla aku tidur. Bos lah bangla kan. Bos. Itu kerja. Aku siapa lah? Aku malah lah pun aku nampak. Dia cakap, itu tak boleh sebut dah tu kan. Dia bergoyak. Dia dah lupa itu kan. Siapa lah tengok cuma tak nampak. Aku suluh. Ni first time yang aku kerja dalam hutan, yang benda kacau aku nampak depan mata lah. Kau nampak? Yang lain tu setakat bunyi je. Macam dia macam satu pokok sawit. Dan biasa pokok sawit kan bawah dah ada pelepah-pelepah yang dah dia jatuh dia susun kan. Kat pelepah-pelepah yang dia susun tu, macam ada benda merangkak kan. Itu kan pandang korang. Oh, serius. Okey lah. Sama-sama aku mata merah. Reflect belakang suluh kan. Merah. Ada bau. Tapi ada bunyi lah, Tapi bunyi tak kuat pun. Dia bunyi, kalau kau tengok YouTube kan, cakap bunyi putih ni tipu lah, dia tak bunyi macam tu kan. Bukan bunyi nilai lah. Bukan, dia macam ada bunyi dia lah. Aku
tak tahu nak buat macam mana. Dia something lah. Tapi memang kita kalau dengar benda tu memang kita tahu dia. Ni first time aku dengar bunyi situ lah. Yang aku terus dapat tahu ini confirm bunyinya, tak ada lain lah ni. Okey. Selain daripada benda tu tak ada? Selain daripada benda tu nampak binatang pelik lah. Boleh nampak. Tapir, rare. Tengok tapir macam nampak kat zoo kan. Dia tapir tunggal. Besar ni. Dia kawasan mana? Itu kat tu Yang Segamat. Itu pun bangla pekerja aku nampak. Tapi tak silap aku Segamat ada reservoir dia kat sini. Ada. Kan? Ada. Sebab kita orang pernah Harimau pun ada di situ. sebab aku dulu lah kan pernah release gajah dekat sana. Betul? Dekat area Felda Lok Hing. Betul? Kawasan-kawasan Bos tu. Muazzam tu. Jalan Muazzam. Situ memang kelilitan Dia banyak dia. lukis. Itu. Dia nampak babi. Betul. Tapi kita tak silap itu ambil daripada gajah daripada Felda Lok Hing. Lepas tu hantar ke area Segamat tu tapi aku tak tahu kat mana. Memang dia ada jaga situ. Harimau pun dia ada jaga. Kau situ kau tak boleh nak suka hati tembak tau. Once kau tembak confirm ranger penggilitan semua datang tangkap kau confirm lah. Sekejap lah. Tapi kat situ kuat kan orang tembak ayam hutan ni. Itu sebab aku ada cerita kan. Okay. Ada one day ni aku tengah cari nak tengok site aku. Time tu aku nak balik KL. Tapi sebelum balik KL aku nak tengok tu site aku. Time tu site aku dekat bukit. Dulu situ apa? Getah. Diorang dah tepang semua getah, diorang nak tanam sawit pula. So aku kena lalu kat situ, dia jadi tanah merah bukit tu. Faham. Lapang lah. Dan nak maghrib lah. Saja cik pasal. Lepas tu hujan. Pam, aku sangkut masuk lubang. Sebab tanah lembut lah kan? Aku kat tengah bukit tu. Jalan utama, aku rasa dekat 800 meter daripada tempat. Aku dah turun. Abang aku kena turun. Aku kena stay kat kereta. Aku cakap kat abang aku, dia tahu abang aku dengan aku. Tak apa, aku stay kat kereta, aku jaga kereta, kau try cari orang. Malah nak jalan kaki. Bukan. Sebab kalau aku biar kereta tu akan lagi ke depan. So aku dah hold. Abang aku turun jalan kaki, selipar tersangkut kat lecak sampai kat jalan kat main road tu. Jalan Felda memang tak ada apa. Faham. Abang aku jalan lagi depan sikit, ada satu kampung. Abang aku tahan orang. Abang aku cakap kereta saya tersangkut kat dalam, tak tolong selamatkan. Jadi dia minta tolong apa, ex-ranger hutan ni, askar. Dulu askar. Dia dah pencin. Dia sekarang dia usaha lah tanah-tanah kat situ. Dia ada traktor. Faham. Jadi nak tarik lah. Tarik. Dia dah tolong aku lah. Dia dah aku nak cerita ni pasal binatang-binatang pelik ni. Yang kau cakap ada orang tembak ayam hutan apa kan. Dia ni, dia cerita kat aku, dia ada bukti, ada kecil kosong, ada gambar semua. Dia pernah tembak babi. Kau rasa babi tu berapa kilo? 20. Belum dia ingat babi kan? Babi besar gitu, tembak tak mati. Tapi babi memang susah mati. Tapi yang pakcik ni, dia cerita senapang dia tembak confirm mati. Sebab peluru dia besar. Dia bukan macam senapang buru-buru panggan rifle 30 semua tu. Ni memang peluru, kau tengok peluru sniper panjang kan, carbine tu. Macam tu dia pakai tembak satu-satu kan. Dia kata biasa tembak confirm mati kan. Kali dia tembak tak mati. Dia 2 kali tak mati. 3 kali tak mati. Kali keempat tembak baru mati. Sekali datang nak tengok, ambil kau 180 kilo babi tunggal. Dia terus call Cina. Dia ada babi ni, tapi you punya orang kena datang ambil. Dia tak ada larat makai, dia banyak besar. Saya mau 3-4 orang mesti mau datang sini kata. Datang ambil. Jinjing semua. 2 depan 2 belakang. Terkangkang babi tu berikan tu. Gaya Cina tu. Ular. Ular. Kura-kura pun pernah tembak. Kura-kura besar. Dia ingat babi. Dia memang bisa tembak babi. Dia tengok beli hitam besar. Dia pernah tembak. Pam.
benda tak gerak. Okey. Ingat mati lah. Pergi-pergi cengkerang kurung tu kan, pecah. Kuru besar. Ya. Kita tengok kat zoo kan, jenis 100, umur dah 100 tahun tu kan. Ini tahap dinosaur punya. Tak mati. Mati tu, kuru-kuru tu tembak. Asbab kan, tak boleh buat. Ya, betul lah. Tak dia dia. Nak jadi cerita kan. Punca dia nak mati lah. Aku percaya dia cerita gitu sebab dia gambar. Okey. So, okey. Dah sangkut atas semua macam mana kau tu? Dia tak cari orang pakai traktor. Keluar sama. Okey, habis extra. Okey. So, masa kau kecil kan, macam pengalaman hati tu apa semua. Ni saya track je. Contoh kau dah ambil temper tanah apa semua. Lab kat mana kau entah apa semua? Aku lab tak bagi lah. Aku tak buat. Dia macam bisnes macam ni. Profitable tak kan? Profit. Sangat besar. Tapi dengan pertukaran government banyak kali ni, dia affected lah. Kontraktor semua banyak guna tukar. Boleh cerita tak? Dari sudut mana? Dia projek lah. Projek lah. Window lah. Kroni je lah dapat. Satu Kroni dapat, satu lagi Bumi Putra tak boleh cek makan tu. Susah lah. Dia cerita je? Boleh cerita lah. Cerita? Kenapa Bumi Putra tak dia makan? Sebab mostly company besar musuh Cina. Okey. Bila orang fight tender pun selalu menang lah. Sebab dia cukup kelengkapan tu. Satu lagi seorang dah dulu dekat Johor dia ada nama satu company ni yang buat kerja macam aku ni. Tak ingat nama tapi dia under JKR dulu. Okey. Nama dia rahsiakan lah. Tak ingat lah. Tak tahu apa nama dah apa, tak ingat. Lepas tu company tu dah tak dia dah berpisah dengan JKR. Dia dah tak boleh nak dapat projek government. Company lain beli company tu. Geolab nama dia. Cina. So bila dia dah beli, habislah Melayu punya ni. Bila So Geolab ni dia ada South Region, North Region, semua dia cover. Kiranya macam satu Malaysia ni Dia ada. dia punya lah. Dia ada lah. Boleh kau sebut nama company ni. So, okey dah tahu lah company ni. Sedangkan company diorang pun buat masa sekarang pun komplain tak ada projek juga. Dulu contoh diorang ada 12 mesin dulu jalan, sekarang 4-5 mesin je. So maksudnya Cina pun ada kat effect kat. Terkesan lah. Kena lah. Senang ceritanya Semua Cina, Melayu, India semua terkesan. Semua mostly Melayu lah paling kesian lah. Dengan kita. Mesin apa yang pakai masa tu? Mesin aku tu lah satu tan tu. Ada apa nama mesin? Drilling mesin lah. Drilling tu lah. Itu pun baru pun dekat 80,000 pula. Bukan mesin kecil-kecil. 4 bulan ke 5 bulan baru siap. Order bro. Pre-order? Pre-order? Dia pasang kat Malaysia ni. Dia ada company Malaysia Cina ni yang buat mesin ni lah. Dia tiru 100% Japan punya spec. Okey. Kena calibrate ke? Aku rasa ya kot. Duplicate juga ah. Apa projek yang paling besar kau rasa? Yang aku pernah buat. Macam aku suka ni lah. Suka dash dulu tak lah. Dash SUKE tu paling besar. Rawang bypass tak ada ambil tak? Rawang bypass tak ambil. SUKE tu projek itu mesin aku company aku jalan 4 kot. Nak kata profit gila lah. Berapa anggarannya orang boleh tahu? 300 je. Berapa lama itu? Dia bagi time frame dia 6 bulan. Aku siapkan 4 bulan. Dia tak kisah kan kau cepat ke apa ke. Janji kata apa yang dia nak. Dapat release payment kan? Payment standard lah. 30% dulu. Dia by stage. Dia by stage. Ikut claim lah. Tapi kerja-kerja macam aku ni standard. Dia melibatkan utilities bawah tanah kat kadang-kadang. Kadang
kabel kena kabel apa semua kena ganti balik lah. Kena bro. Kalau dapat projek besar-besar jadi insurans. Aku ambil insurans so cover lah. Dapat projek kecil-kecil bodoh kan. Pergi jalan lah, tahu-tahu kena fiber punya. Gitu kan rasa fiber besar ni ya. Tak rasa pun kalau part kita akan rasa time correct tak boleh masuk ni. Part ni. Tahu-tahu TM ni orang sampai. Bang, kabel dah kena bang. Aduh. Sampai surat. Standard berapa kat? Contohlah kalau damage macam tu, berapa kena habis? Kalau macam telekom tak mahal sangat sebab dia selang kecil je kan. TMB mahal tu. Kena yang ada current ni. Aku pernah tu. Dan SUKI aku buat kena. Lepas tu SUKI aku kena, TMB aku kena, pipe air baru kena. Kalau kena yang ada current ni weh. Orang yang ada mesin tu tak kena current. So far tak ada gitu. Aku harap jangan tak. Tak, sebab aku terfikir kalau kau drill kan benda live kan. Sub current ni. Aku okey, dah lah aku korek tu pakai air. Lagilah elektrik lalu kan. Tahu-tahu besi pula lagi aku punya pipe apa drill tu. Besi lah, so far tak ada lah. Itu yang TMB tu pun kita orang pun tak perasan kena. Tahu orang TMB sampai kena. Yang dia kata bang kena bang. Tapi time tu aku TMB aku fight benda tu. Sebab time aku datang nak korek situ, aku dah tanya kat maincon aku. Bawah ni ada apa-apa tengok mappingnya drawing kan. Aku nak tengok bawah ni tinggi aku. Dia kata dah clear. Maincon punya hal lah ni. Itu maincon lah. Tapi projek yang sama aku punya pakai air juga. Okey. Dan tu aku buat dekat MRF tu. Okey. Tengah-tengah MRF tu. Baik kan. Tengah-tengah divider tu. Aku korek pun bocor. Aku alih sikit. Korek bocor kena lagi. Melempar tu. Dua harga. Orang balik kerja banjir tu semua. Kalau memang banjir ni kunci. Tapi dia buat kerja cepat sehari je. Faham lah. Dia sebab dia ada ramai tenaga kerja. Betul. Tuan tutup satu main pipe, tuan buat malam tu juga. Okey. Menarik. Aku sebenarnya tak ada idea sangat pasal kerja kau yang soil test ni. Maksudnya aku tak tahu sangat lah. Aku macam member-member aku yang masuk forestry, diorang ada belajar pasal benda ni. So aku pernah dengar lah sikit-sikit. Hantar pergi lab apa semua. Cumanya nak introduce aku memang tak berapa tahu sangat. Aku pun dulu sama juga. Kan kau aku ada basic pun benda-benda ni kan. Belajar. Hari-hari dah buat tahu lah. Kita tahu SOP dia lah, step by step lah. Tapi kalau ni sebenarnya kalau pada manajemen orang juga kan. Susah tak nak handle bangla? Bangla macam-macam sangat. Cuma detail sikit. Macam-macam sangat. Tiap-tiap bulan bos money. Kampung hantar. Kampung problem. Tiap-tiap bulan problem. Diorang punya culture jenis cakik. Aku dengan kau jiran kan. Tiba hari raya korban, kau bagi seekor lembu. Okey. Family aku tak dapat apa-apa. Family aku call aku, anak jiran bagi lembu. Oh, dia setiap apa yang kita bagi nak ada dapat return lah. Anak sebelah bagi lembu, kau tak bagi apa-apa. Member malu lah. Jenis macam tu. So apa lagi yang rare sikit? Rare Bangla. Aku rasa semua tahu dah Bangla pun tak berapa. Tak ada kurang biasa lah. Gaduh-gaduh tak ada. Tapi diorang punya Diorang dah maki lah. Diorang maki. sebab dia tak faham. Tahan maki, tahan panas. Ya. Itu yang aku respect lah. Yang tahan maki tu sebab diorang tak faham. Macam dia faham. Diorang faham. Tapi diorang bodoh lah. Yelah, kita kalau kita kerja kat overseas macam budak Malaysia kerja kat Australia tu kan, tak faham English, diorang maki tahan dan dengar. Ya. Dan kita pun kerja jauh. Kita nak mengadu pun kat siapa, tahan je lah. Itu je lah diorang boleh buat. Tapi diorang ejen. Boleh pulun lah. Boleh. Aku ada kat dekat office aku staff Bangla lah. Nampak dia bodoh-bodoh je. Tapi pandai je.
Tapi Bangla ni kalau dah pandai, dia lagi pandai daripada kita. Dia action dia lagi pandai daripada kita. Oh, saya semua tahu. Aku sampai kerja aku dah ada satu kali dia action lah, dia dah pandai satu benda ni. Saya tahu. Kadang aku suka dia. Mari sini. Okey, ni mesin kan. Ini nuts panas berapa? Sudah. Kalau kau tahu kau main mesin ni mesti kau tahu yang semua nut size berapa. Saiz nut pun tak tahu. Bisa member. Lupa kan nak jawab. Tak boleh. Tak pro lagi. Tapi ada satu kejadian yang aku dengar. Kan orang-orang Bangla yang datang sini. Kadang-kadang dia bukan tak education tau. Ada master, ada PhD. Ada? Tempat kau ada? Dulu ada seorang budak, dia fresh graduate. Dia ada diploma. Okey. Tapi kat sana kalau kerja tak ada. Sebab tu yang datang. Sebab tu yang datang sini jadi cleaner pun ada master PhD kan. Banyak. Tapi mostly yang ada benda-benda ni, diorang tak nak kerja panas-panas, diorang boleh nak kerja kilang. Itu jualan air jualan. Sebab dia nak kerja, bukan rasa masuk hutan juga hutan. Kau bayangkan lah, batang casing aku tu satu panjang 3 meter. Aku kalau nak masuk hutan tu kat Semenanjung Malaysia ni aku dah tahu lah, serta-serta tempang dah tahu kat area sini tanah jenis apa. So aku dah standby barang-barang kerja. Kat negeri ni aku standby barang berapa banyak aku nak bawa. So kadang-kadang besi tu bayangkan kalau jalan tu tak ada accessible, aku dah manual bawa tarik mesin aku masuk dalam. Benda bukan ringan ni. Satu tan tu. Ya, benda bukan ringan. Okey, dalam tarik mesin aku. Habis barang-barang aku ikut sini tu. Beg makan apa semua. Beg tu tak ada hal lah. Ini barang besi-besi aku korek ni semua bertimbul lah. Kadang-kadang nak bawa barang aja satu hari. Mesin tak sampai lagi. Mesin tak bawa lagi. Dia punya orang cakap jalan-jalan je. Lepas tu bawa orang kemah, mesin last. Orang tengok, kalau korang tengok video ni, korang kena hargai orang-orang macam ni. Ni betul hard earning money lah ni kan. Betul. Guna titik penuh kudrat apa semua. Betul. Bukan senang ni. Betul, bukan senang. Aku dengar orang macam gila. Aku dulu masa aku kerja dengan SLM tu lah. Keluar masuk hutan je, mapping GPS. Kan paling kuat pun separuh hari je. Itu pun dah goyak lah. Betul. Boleh goyak. Sebab kita jalan dalam hutan ni tak sama macam kita jalan kat bandar. Panas. Panas. Panas gila. Bila kalau kiri kanan kau pokok angin lalu. Orang tak rasa. Tak rasa. Orang tak rasa. Dari lagi kau duduk kat sawit kan. Sawit memang tak rasa angin. Sebab apa pokok dia, daun dia dah menimbul dah. Getah kiri. Memang goyak. Aku first masuk hutan, aku ingat kita orang nak pergi baiki pipe dekat atas bukit je. Tarik polypipe. Tarik polypipe je. Pancit tu. Siapa dah buat? Aku sumpah aku nak menangis aku. First time naik masuk hutan, naik bukit, tarik polypipe. Penat. Sebab nak ganti yang bocor tadi. Tapi cakap kalau macam ni kerja aku baik aku duduk office je ke cakap. Itu penat. Penat dari satu aku pernah buat. Betul penat lah. Punya nak sampai kat port 4 kali je. 4 kali hutan tebal tu. Okey. Struggle je. Bayangkan mesin aku nak lalu kat celah-celah pokok tu kan. Sengit sikit baru dapat jalan macam ni. Sengit sikit baru dapat jalan ni. Memang kesabaran tinggi. Dengan kau tahu lah kawan kali tu batu besar-besar. Kadang ada longkang aku nak kena lintas. Macam mana aku nak bawa mesin aku kat sana? Ya, faham. Aku kena susun casing yang aku nak korek tu. Aku cantumkan, buat 6 batang, aku cantumkan. Aku tipiah mesin aku atas tu. Okey. Dia kira jadi macam roda lah benda tu. Okay, mesin aku ni, dia punya kaki dia macam ski tau. Macam ski. So depan aku punya mesin ada wire lamp puli tu. Ikat kat pokok depan, tarik lah. Dia jadi macam wing kereta lah. Macam wing kereta tu. Tarik lah. Tapi tak ada tayar kan, pakai ski dah. Tu kalau nak miti tau, kira batang kereta tu aku pergi tu batang kereta tarik lah susu. Kena 300 meter pak. Meter orang panggil. Meter kan. Kalau korek aku so far paling dalam korek naik kat 100 meter lah.
Itu pun kalau aku time korek tu jam. Ada sekali tu sebulan nak keluarkan barang tu sebulan sebab jam. Buat jalan tanah. Melekat Pasir sebab pasir. Pasir kalau dah pegang tu barang orang dengan lock terus. Aku ingat kan tanah situ yang apa jenis smart Mandi lah. Itu boleh tarik. Itu boleh tarik. Sebab dia berair lah. Yeah. Kau tuang hari kau pakai banyak-banyak, kau lembak hari kau buat settle lah tu. Oh, tak pasir lagi. Pasir pau lekat boleh lah. Pernah tengah buat kerja bagi saya meletup apa. Sampai jam je lah. Jam lah. Paling kelakar tengah-tengah nak kerja, pagi nak pergi kerja, time tu ya camping, sini jauh sikit lah. Bangun-bangun kat Malaysia ada anak babi sekat. Bunyilah goyang takut mak dia ada kat situ kan. Mana ni? Anak dia melekat kat celah Malaysia aku. Oh, bising. Ya, bising tu kan. Apa mana cik-cik pun kata celah mesin aku melekat. Kena anak nak usaha baik kan? Boleh kat makan ni? Tapi aku ada dulu kerja aku orang asli seorang. Aku pandai buat perangkap. Dia tangkap apa? Napo. Kenapa? Napo. Aku tak tahu. Aku balik-balik. Dah habis kerja. Balik nak pergi kat kemah. Tiba-tiba dia bawa guni. Dia bergerak-gerak kat guni saya. Apa benda dia? Ular aku tangkap. Tanya Napo kan. Kita orang KL, orang Selangor mana pernah tengok Napo. Patah sekejap lah. Dia kata macam kancil besar sikit kata lah. Kali buka kan betul lah dia. Makan tak? Luar tu makan tak makan. Tak tahu. Benda tak pernah tengok. Kena rasa tu. Kau pernah makan? Aku yang orang jual komersial lah, rusa. Rusa okey, aku nak makan. Aku kalau jenis benda-benda gitu aku nak try. Exotic tu. Macam sekarang kan trend orang jual landak yang komersial tu. Landak ada. Aku teringin kat nak try tapi keras kan harga. Landak keras kuda pun keras. Kuda pernah try. Kuda liat sikit, panas tak? Gajah? Gajah tak dia makan. Kau makan gajah? Tak, aku mendengar orang kampung dulu lah, nenek aku punya dah lama kan. Gajah punya daging kau tak boleh makan banyak tau. Sebab dia bila dah masuk perut dia akan mengembang tau. Ada orang tak dengar dia pergi makan banyak, meletup pecah perut. Kembang. Tak tahu lah tipu. Ya. Zaman atuk aku. Yes lah. Tapi kan gajah dia kan. Tapi sebab dia herbivore kan. Dia satu alam boleh lah. Mungkin sebab tu dalam Islam diharamkan makan gajah. Mana ada? haram ke? Tak pasti gajah. Pasti. Tak pasti aku tak. Boleh. Sebab dia Boleh sebab dia satu alam. satu alam. Dia makan Dia makan sayur. Sayur Tapi je. dia kan boleh mengganas, boleh membunuh. Tapi dia tak, Itu bukan syarat halal lah. Kalau syarat halal dia kena ada taring, ada kuku, ada claw. Ada ni? Gading. Ada ni? Gading luar bukan taring. Taring dalam mulut. Oh macam tu lah. Tak tahu lah, nanti suruh orang komen lah. Boleh makan tak gajah? Guys komen. Guys Tu kau cek betul lah ni aku cakap boleh meletup perut. Apa yang rare aku pernah makan ni? Tak ada pun. Apa rusa. Rusa aku dulu ubat jiran aku jual rusa. Sekarang dah komersial lah pun. Komersial lah. Dulu jiran aku jual dalam polisterin je tu. Naik motor. Tapi dia rusa daging ni ada satu rasa yang kita tahu. Dia lain sikit. Dia hamis dia tu kan. Dia tak macam lembu dah. Memang kita tahu ni rusa. Kalau kau first time makan pun kau akan cakap okey kau dapat beza lah. Lepas tu bila sejuk pun lemak dia cepat beku kan. Betul. Teruk sangat lemak dia. Betul. Okey. So dah habis kerja kat site apa semua, cek tanah apa semua. Sekarang kau kerja apa? Ke sebelum kerja yang sekarang baru ni ada lagi kerja sebelum tu? Tak ada. Kira ni yang latest lah. Okey, sekarang kau kerja apa? Sekarang ni aku in charge dekat kilang jarum. Dekat Kelang. Okey. Company Jerman lah. Kilang dia buat jarum Jarum jahit untuk textile punya factory. Bukan jarum yang biasa dalam bulat tu lah. Kau ingat jarum mamak ke? Bukan. Aku mati. Lepas balik jumpa kau itu dalam jarum pada aku. Oh, mungkin dia buat yang jarum dalam bukan bulat tu macam saya tu. Bukan. Jarum
lebar sikit lah daripada jarum. Jarum biasa kan jenis cepin tu kan. Dia tak, dia macam lebar sikit lah. Jarum untuk jahit dalam mesin lah, jahit parachute, tali kapal tu kan, tali tebal tu kan. Okey, menarik. Memang satu lagi company aku tak jual pun barang tu kat Malaysia. Oh, memang ekspor luar. Import luar. Okey, customer overseas lah semua. Production dia kat sini. Okey. Label semua kat sini. Besar. Agak-agak berapa orang? Sebab dia 2 shift aku. Untuk shift lah. Satu shift tak ramai mana, ada 30 orang. Tu production lah, untuk production. Kalau office tak tahu. Kira kalau production tu besar agak lah. Selebihnya mesin ni dah ni. Dia ada manual. Memang mesin. Dia yang manual macam bagi aku jarum ni, dia ada department dia ada. Tempering, ada grooming, ada polishing. Yang polishing ni ada part yang mesin pakai, ada yang manual. Tempering, stamping apa semua ni mesin pakai. Grooming manual. Kau kena celup manual. Celup ke acid tu. Nanti bukan kalau kira safety tu kena jaga. Tapi best juga kerja kat situ. Aku tak expect kerja kilang berbaik tu. Memang lah. Ya, aku second episode buat kan. Memang aku tu memang dia bahagian buat diecast. Oh, diecast lah. Yang buat mold. Ya. Untuk produk-produk kesihatan. Baik. Masuk bro. Dia pun dia pada aku. Kau mau kasih buka tu. Kau bayangkan engkau operator mesin, kau jaga bahagian grooming kat officer kat kilang aku. Kau kena bagi income tax bro. Okey. Dah kena bagi income tax tinggi. Dia cakap apa, tapi kalau bagi income tax orang tinggi. Kita sebut lah boleh sampai 4 lah. Cek mesin. Operator mesin. Tapi 12 jam dia. Tapi kilang aku memang betul nak buat duit memang buat dia lah. Sebab aku tanya budak-budak lama semua cakap kilang ni memang siapa nak buat duit dalam masa setahun 10,000 senyum lah boleh buat. Yelah kalau kau boleh dapat 4-3 lebih. Lepas tu makan dia bagi. Makan tak ada lah. Kena dia supply kau punya safety lah. Safety shoe. Dia tak macam kilang-kilang yang production biasa yang ada. Oh itu siap ada kantin kan. Tentu lagi besar. Itu macam jenis Panasonic ke Sharp ke apa itu Sony lah. Itu memang lah. Itu sekali shift berapa ratus orang. Sebab aku tahu pasal benda ni. Kafe yang tempat kita orang makan tu dia jaga kantin kilang. So aku tanya, aku tak faham, aku tak pernah kerja kilang kan. So aku tak faham, aku tanya dalam kantin ni jual makanan dalam tu. Kau macam tak, dia cakap memang dia dah kontrak kan. Untuk bagi makan kat pekerja. Betul. Kira kau punya gaji tu dah tertolak. Tapi bakal tak dia dalam ni tu. Sebab tak cukup besar tu. Makan keluar sendiri. Ada rest, ada sejam. 12 jam kerja, 2 kali rehat lah. Start masuk ke 7, pukul 12 rehat. Lepas tu pukul 5 pun rehat. Ada tak pengalaman tak boleh dia kan? Pengalaman yang ngeri boleh dikongsikan kat dalam kilang. Tak ada budak-budak cerita lah, aku pun tunggu lah kan. Saya cakap aku kan. Ayat dia tunggu. Yelah sebab benda diorang cerita tu kat tempat aku je. Tempat bahagian aku. Diorang saya cakap, bahagian aku ni polishing ni aku handle budak-budak aku ni. Polishing ni bahagian belakang kilang. Bahagian belakang-belakang kan. So kat hujung tu memang tompok kita air sokok lah. Air taper semua. Daripada kerja sejak boleh sokok. Belakang tempat air sokok tu ni ada store. Diorang cerita kat store tu ada anak beranak dalam tu kan. Itu kan seko ada anak beranak family. Dah ada beranak pinak kan. Aku tak tahu. Diorang kata kadang duk hitai, lebih hitai. Dah lah kat situ tempat aku tidur kadang aku dah settle kerja budak-budak aku kan, tak ada buat apa, aku tidur lah kat situ kan. Tempat situ lah diorang tunjuk tu. Ada budak kacau kan. Kadang dia tunjuk kepala. Kan nanti kau tidur nanti yang itu lah aku cakap kan.
tunggu ke kan, apa jadi kan. Tengah tidur bro, bangun bro. Jangan Senyum-senyum dah. tempat-tempat tak, diorang cerita macam-macam tak. Ada belah perempuan segitu kepala dah tak ada. Kepala benda binatang belakang tu banyak gila gang kan. Dia macam tu raya punya style lah. Jadi besar satu-satu kan, berbulu penuh kan. Depan belakang penuh bulu kan. Tapi ya sebab kilang kan biasa kan kita buka tempat baru. Ada kilang aku dah 20 tahun lebih rasanya. Aku baru tahu. Lama dah start sama. Dia punya customer kerja. Biasanya daripada negara mana? France, Europe lah, Europe lah. Pengeluar that style lah. Tapi diorang tak ada India kan. Diorang India lagi kan, diorang lagi murah. Ya. Agak menarik. Mungkin aku rasa bos dia tak letak kat India. Aku rasa sebab mungkin ada isu kot. Okay. Ya. Competition tinggi lah. Labor cost. Betul? China pun diorang tak nak hantar sebab China pun competition tinggi kan. China semua benda dia boleh buat kan? Semua benda. Kalau tengok yang video ada viral 2-3 hari lepas yang Kairami tu ingat tu kan? Ada dia orang pergi dekat China lah, dekat mainland kan. Kereta-kereta elektrik kat sana. Diorang dah tapau dah Lambo semua. Memang advance gila. Advance gila. Hebat. Tesla lah ketinggalan. Tesla memang tak ada. Tak ada dalam list lah. Tak ada. Diorang tak ada jual pun dalam tu. Dah ada masuk apa. BYD yang famous kat sini. Aku rasa kat sana dah jadi lopet-lopet lah. Ya. Sekarang macam Range Rover punya yang boleh masuk air kan. Ini Tasik ni semua boleh terapung. Boleh terapung. Diorang ada tournament macam diorang satu bulat kan. Dalam tu penuh lecak. Diorang bawa kereta-kereta diorang basah lah masuk. Boleh naik tak kereta. Diorang dah turun kat bulat tu kan. Diorang boleh naik ke tak? Aku rasa memang dalam 10 tahun lagi memang semua easy kot. Betul dah tu. Saya kau tengok speed kan datang China. China speed. jadi apa kan. Gila kan. Diorang punya town dia. Lepas tu diorang pun pandai, diorang berinovasi. Macam diorang sekarang kan diorang dah start pakai bateri. Sekarang kan lithium macam kan. Tapi diorang dah start produce bateri daripada nuclear punya reactor. Supaya bateri kecil pun boleh last lama. At the same time Korea pula cipta solar panel yang boleh charge 60 kali ganda lagi power daripada solar panel yang before sekarang lah. Korea kot kalau tak silap kau tengok baru-baru ni kan. So advance lah. Aku rasa kau kena matahari sikit pun bateri kau dah penuh. Kau dah boleh pakai 2-3 hari lah. So kau tak payah nak risau pasal sekarang kan charge kan masalah utama nak isi bateri tu kan. Kat Malaysia of course kan. Tapi kalau dah pakai nuklear punya benda tu kalau meletup tu tak ada. Tak ada sebab tu diorang tak boleh nak tak sukses lagi benda tu sebab dia ada cara dia. Bagi aku tak valid lah benda tu. Ada kau kalau kau buat bocor je kat situ. Radiation lah. Benda tu lah. Cacat tu. Sainan ringkuk tu kan. Tak mustahil China punya power macam tapi betul lah. Tak mustahil lah. Matahari pun dia buat. Matahari pun dia buat. Kopis pun dia buat. Semua dia nak kopi. Matahari dia buat. Kopis pun macam tisu dia siap Kilat air bulan bumi pun dia nak buat. Diorang tu tolak mak ayah je tak buat. Itu pun tak ada lah. Gila. Allah boleh jadi tu. Orang punya ciptaan dah luar fikiran tu sekarang. Dia macam dia orang nak membuktikan kita ni kena percaya juga benda ni wujud kan. Dia boleh wujudkan apa-apa pun. Teknologi dia orang agak jangan cabar. melampaui batas lah. Ni yes. lagi-lagi dengan US apa semua ni. Yang tunggu masa ni. Tapi bukan tunggu dah ada gone lah US. Kalau andai kata lah, ni andai kata cerita future kan. Perang ke apa kan. Kita lagi ni. Dia orang tak perang antara dia orang. Dia orang akan pergi dekat negara proxy. Kita akan kena fikir balik apa yang kita percaya selama ni di brainwash oleh western kan kita ni lah kan. Betul ke selama ni kita punya hidup ni? Kita hidup ni apa yang kita ikut ni? Western punya propaganda ni. Western culture punya kita ikut Asia untuk orang Asia dulu. Kita dah maju lama ke depan dah kalau kita tak ikut western punya apa ni kan. Kolonial punya style lah. Yes. Kita baru satu KLCC dia bagi.
kat China dah berapa banyak mengalahkan KLCC sebenarnya kita tak nampak pun. Dia tak tunjuk dah. Dia tak tunjuk, banyak tak tunjuk. Sebab kita tak nampak. Media pun no control lah. Media dia control. Lagi satu dia kan negara komunis kan. Sebab tu kita tak nampak kemajuan dia. Sebenarnya dia dah tertinggal, kita dah ketinggalan lah. Ya. Kita masih percaya lagi dengan propaganda Asia untuk orang Asia ni kan. Kita tolak benda tu. Takut kita kena dijajah. Macam Russia, kita pun tak tahu Russia macam mana. Kat Rusia apa benda. Kita tak pergi sana. Yang kita tahu lawa Moskow lawa je lah. Lawa. Tapi kalau kita nak check Rusia pula kan. Sebab tu tak kahwin lagi. Kita pun lagi. Kita nak cari Rusia. Amin. Allah ada rezeki Rusia. Kita nak. Kawan aku Atta kata siapa nak bini Rusia. Dah siap promote kan. Ada ejen kan. Kita naik train lah, Siberian train kan, pergi Moskow kan, besok. Syok. Gaji 2-3 ribu je cukup, diorang cakap. Situ tak ada yang terlampau kaya, tak ada yang terlampau miskin. Ya. China baik Russia. Sebab dia negara komunis. So sebab tu dia punya kalau kau kaya kau kena contribute juga dalam negara. Dia cakap dia komunis punya cara, dia akan leader yang akan makin kaya, hamba akan digunakan. Betul lah. Tapi apa yang jadi sebenarnya sistem demokrasi yang jadi macam tu. Betul. Yang kaya makin kaya, kita ni makin miskin ni. Betul. Tapi kat sana dia orang tak ada yang terlampau kaya. Kalau kau kerja rajin, kau akan kaya, kau akan hidup mewah. Yang pemalas pun, kau buat basic, kau kerja sikit pun kau dah cukup, kau dah boleh tabung hidup. Kau takkan miskin. Macam kat sini, kau miskin macam mana sampai level tak ada rumah. Kasar lah. Dia kasar lah. Homeless. Kat sini lah. homeless. Sana bukan homeless. Kau buat kerja sikit, kau angkat barang sikit pun kau dah dapat duit untuk tampung seharian. Kita sekarang ni kerja sehari pun belum cukup makan untuk sehari. Kerja nak gabai. Kerja nak gabai. Betul. Gadai apa yang ada. Sana tak ada, diorang santai je. Kerja sikit boleh makan untuk 10 hari contohnya mungkin lah. Sebab tu diorang tak susah sangat. Ya. Dia livable lah. Tapi sistem bila manusia buat ni biasa akan perfect lah. Tak perfect lah. Akan ada tiris lah mana-mana. Itulah bagi aku apa yang kita percaya ni selama ni tak menjadi lah. So kita kena berpaling pada sistem yang mana yang masih konsisten lagi sampai sekarang. Even benda tu yang kita dicakap apa, bahayalah kalau kita percaya sistem tu, kita akan jadi hamba. Nazif. Dah take over. Nama dirahsiakan. Kita dah sebelum nak tutup ni kita podcast ni. So sebelum tutup episod, mana-mana episod pun aku memang sediakan 3 soalan lah untuk guest aku. Yang memang konsisten aku tanya. Kau memang sifat tadi. Untuk first soalan aku ni yang general punya. Apa nasihat kau yang kau boleh bagi dekat viewer? Tak kisahlah apa jenis nasihat yang kau rasa orang tu boleh pakai sampai bila ni. Untuk tak kisahlah untuk hidup ke, untuk pekerjaan ke. At least kalau orang dengar kata-kata kau tu kan, macam aku betul lah dia ni cakap, aku ikut apa yang dia cakap, at least kita semua dapat pahala. Faham. Soalan dia cakap. Kalau kau nak selit, contoh kau nak buat, ni general nasihat bila kau bekerja, ni general nasihat kau bila untuk dalam kehidupan. Boleh tak? Kalau kerja lah, jangan malas lah, kau jangan lembik lah. Kau lembik macam budak sekarang, memang lembik lah. Sekarang lembik. Nampak sikit lembik, kerja lebih awal kau dah komplain jabatan buruh. Kepala bu. Tapi kau cerita pasal benda ni kan, semalam aku lepak dengan member aku. Dia orang ada satu sistem baru dekat ni member aku yang kerja dekat work ethic ni. Warehouse punya kan. Dia ada time off. Time off ni kau call HR kau, saya tak nak datang, saya rasa stres. Boleh Aku baru tahu. Boleh tak nak. Dengar apa? Jepun ke? Saya stres. Dia tak potong cuti, tak potong AL. Tapi dia ada berapa jam yang kita boleh tu. Terkejut kan? Terkejut kan? Aku dah. Aku stres. Tak datang. Aku kalau aku lah, aku tak nak time off pun, aku nak flexible time je. Maksudnya boleh masuk lambat sikit kerja. Faham. Sebab kita kalau kerja dalam bidang kreatif, pagi memang out.
Tak ada cerita lah pagi mak tau. Ya, sebab banyak buat kerja malam. Tambah lagi nak mandi apa semua. Aku paling susah benda tu. Tapi bila aku dengar pasal time off ni, Itu picture tu. aku tanya, kita orang lepak-lepak minum kopi semalam. Aku nak pitching dia pasal bisnes lah sikit. Lepas tu dia cakap, kau tahu tak, budak-budak sekarang kan, kalau rasa tak nak kerja, bergaduh kat office ke apa semua, time off lah. Nanti petang saya masuk. Aku macam, oh time off ni AL ke? MC ke? Aku ingat benda-benda macam tu. Tak bro, time off lah. Aku stun tu. Aku cakap, apa maksud time off tu time off? Maksudnya dia tolak cuti ke? Dia tolak gaji ke? Tak bro, semua tak. Dia ada sebulan tu dia ada kuota dia, berapa time off dia. Oh, dia kan ikut jam. Dia bagi kuota, contoh lah. Hari ni aku nak time off. Berapa jam aku tak kisah. Nanti dia akan tolak daripada cumulative dia tu. Faham. Contoh let's say lah sebulan 12 jam. So contoh hari ni nak ambil 4 jam, esok nak ambil 5 jam ke. Oh, dah ada kota dia. Tapi still time off lah. Ya, best gila. Aku cakap macam, asal aku tak pernah dengar benda ni ya? Tak tahulah takut untuk generasi baru sekarang ada. Tak tahu orang. Kan? So far aku tak pernah dia. Ni first time kat First time. Kau bayangkan aku lepak semalam kedua pagi. Lembik weh kalau benda macam tu. Tolok lah. Ya, memang lagi. Aku rehat 2 jam masa tu. Naik lemak. Ya, naik lemak lah. Kau tengok sekarang ni budak-budak praktikal, ingat kerja senang kan, sekali kena bully kan, terus balik post TikTok, kena bully lah. Kalau cerita pasal praktikal kan, aku praktikal dalam tempat. Jadi kalau zaman social media sekarang aku rasa memang viral, aku rasa kena kejar dengan buaya, kena campak dalam kandang busa seorang-seorang kan. Kita orang dulu memang kena macam tu. Siap staff kat luar kan, nampak. Lepas tu minta kena bayar, minta gaji. Orang lain dulu 300, 400. Kita orang nak itu kalau orang nak bagi tu, alhamdulillah, syukur. Kita orang nasib baik sebab staff faham kat sana, sebab kita praktikal time PT semester. Duit PT mana tak dia? Faham. Jadi ada doktor kat sana. Sekian tu kita supply lah makan dengan hari dekat. Ataupun korang gunalah pantry, apa yang ada kat pantry korang boleh. Korang bawa lah Maggi ke apa ke kat sana. Kita orang tong-tong weh. Zaman tu. Sekarang tak duit, saya tak gaji. Memang gaji memang tak merasa lah. Siap dengan anjing dulu, tanya. Ya, kau praktikal kau dah tahu apa purpose kau praktikal, untuk belajar. Kalau orang nak bagi insentif tu kira rezeki. Rezeki. Kalau praktikal pun kau mungut kena sesah. Tapi praktikal pun dia sangat enjoy ni. Orang pun kau buat ni, kau tulis apa kat report kau? Kau pun boleh tembak yang apa benda kat report, apa benda kau buat hari ni. Terus terang aku cakap masa praktikal kan, kalau tak ada kerja, aku takut. Yelah, tak nak tulis apa. Betul. Nak kena create lah apa benda kan. Kalau create menipu kantor, kena nasib baik dah staff bagus kan. Bang, saya nak tulis macam ni abang, boleh tak? Kau tak boleh tulis macam ni, kantor yang dekat. Jadi kita tanya kita minta permission dulu. Ni kalau nak langgar. Aku sebenarnya tu budak-budak sekarang lebih. So far memang tenang sekarang banyak jadi rider. Aku bukan nak blacking budak jadi rider. Dia boleh tapi bukan permanent job. Nak buat part time ke, sementara tu kerja ke. Ada anak dulu tapi kau kerja. Kau kena fikir kau risiko nyawa kau. Ramai bawah tanggungan. Lepas tu kau gaji mana dia susuk. Faham? Kalau nak contribute dulu agak masalah, susah. Susah. Itu kerja lah, kita bukan nak breaking ke pemandang ni. Memanglah kau baju tak payah nak uniform sangat, time fleksibel. Bebas lah. Bebas lah. Kau tak nak kerja dengan orang, usaha macam mana kau nak belajar dengan cakap orang. Sama macam tu lah. Aku dulu kerja tu. Lepas tu masuk kerja dengan orang, nak tukar environment tu susah. Susah lah. Kita biasa buat kembali sendiri. Aku dulu kan kerja dengan film biasa. Masa gila dia, okey lah, tak lebat. Orang kan dulu lah. Dia rasa lain tau. Tapi dalam orang cakap transition perubahan tu, kita nampak apa silap kita. Benda tu belajar. Berdisiplinkan diri. Yes.
Bagi aku benda tu buat matang lagi lah. Ya betul. So kalau macam aku lah sekarang, kalau aku nak bagi nasihat ke orang, kalau orang nak buat bisnes, anda kata nak buat bisnes, aku akan cakap kecil dulu lah. Betul. Ambil dulu, orang cakap jadual untuk jadi disiplin. Betul. Timing bangun, timing habis kerja. Betul. Macam mana. Kalau kau pun timing tu pun kau tak boleh jaga, macam mana kau nak kerja sendiri? Memang lingkup habis kau. Itu je. Aku dah masih dah. Bangun kedua. Ya. Faham. Kita fikir tak apa. Kerja sendiri Kita boleh kerja sampai malam, time kita sendiri. Kalau betul-betul kau high demand tak apa lah. Tapi kau bukan artis. Artis pun ada time call je. Kau ingat artis tu dia pukul nama dengan senang. Dia jadi je tu. Dia ada time call je kan. Kena disiplin kan. Okey. So itu nasihat kau. Okey. Untuk soalan kedua tu, contohlah kan, ni agak mustahil lah. Memang mustahil lah. Kalau kau lah jumpa kau balik, kau undur balik masa 10 tahun yang lepas, apa nasihat kau kat diri kau tu? Jangan sia-sia sangat. Yang biasanya comfort zone. Aku terlampau comfort zone sebab aku dengan family aku. Itu yang buat aku sejak terlampau. Tak apa, kita ada topik iPhone story. Kita ada topik. Ni memang selalu. Sebab tu kena cari iPhone baru. Boleh ada rezeki. Sebab terlampau selesa dengan tu yang jadi tak kembang lah. Aku tukar kerja ni pun sebab aku nak challenge diri aku baru lah. Nak keluar daripada comfort zone. Sebab kan selalu orang cakap kan, dalam comfort zone tak ada apa yang dulu. Betul? Tak ada dulu. Sebab aku nampak journey aku kerja 10 years tu, apa aku achieve, aku boleh tolong orang tua aku je lah. Ya. Tapi tu pun satu achievement kan. Ya. Tak semua orang dapat buat benda Benda tu benda besar bagi aku. Tapi untuk diri aku tak ada dengan kau rasa nak dapat something dia lah. standard lah manusia. Ya. Kita mesti aim ke depan. Kau makin tua, komitmen makin tinggi. Itu je. Okay. So soalan ketiga aku, last tadi tu, apa future planning kau untuk 10 tahun yang akan datang? Retire awal lah. Kau ada mindset macam tu? Aku, Nazir, Apa dia? retire awal. Kita dah retire lah bro. Hutang pun sudah habis. Yes. Aku Tak ada tak hutang kata lah, kawan? ada lah. Oi, aku je lah baru buat hutang kan? Kau nampak. Money freedom bro. Hutang freedom bro. Orang financial freedom semua? Yes. Gila mantap siut. Tapi tu lah biasa je lah hidup. Yelah Tak ada lah tapi, megah-megah. tapi bukan bangun pagi dah tak kena fikir pasal Tak ada. ni. Hari ni tak kerja pun. Esok tak kerja pun. Saya tak ada mandi perlu pun. Sonok siap. Itu yang aku plan. Aku macam aku buat hutang ni, aku terlambat. Sebab aku kan buat bisnes sendiri dulu, aku tak buat hutang. Tu bila aku dah kerja, aku dah selesa sekarang. Aku ni sekarang dah comfort zone. Dulu aku bukan dah Kita comfort dah zone. comfort dulu dah. So aku sekarang baru dalam comfort zone. So Tapi masing-masing punya pendapat lah. Kau rasa kalau punya macam kau taste tengah lah. struggle, kau struggle lah. Faham. Tapi kalau kau selesa, kau bersyukur, Alhamdulillah cukup makan lah. Dia sebenarnya bersyukur lah paling Kita patut bersyukur. Apa yang ada kan. Tapi kalau tak bersyukur, tambahlah hutang, jual lah apa yang ada kau beli baru kan. Ya. Tambah komitmen lagi. Aku ingat aku seorang je ada mindset nak pencen awal. Kita dah pencen dulu dah. Tu lah, agak terkejut. Kan tu lah pencen tu betul yang Hutang kan. Pencen sebab hutang je manusia ni. Ya, sebenarnya kita takut nak lompat pergi mana-mana pun sebab hutang je. Sebab hutang je. Kita tak mampu milik kita kalau Aku tanpa kereta hutang. settle, PT settle lah. So semua settle lah. Aku PT berapa sen je daripada 5 minggu je pun sebenarnya. Aku sejak tukar kerja baru ni, sebelum aku tukar ni aku settle Settlekan semua dulu lah. So kalau cakap pencen awal dah dapat lah. Aku target before 50 lah. Kira 40 plus lah. ada financial stable apa semua lah. Jenis kau tak payah tahu fee aku dah handle kan. Dah gila macam tu kan. Dah 50 lah. InsyaAllah rezeki tak masalah lah. Amin. Time tu Ada plan lah. Bob, time tu bagi masa untuk agama pula lah. Betul. Aku sekejap. Betul. Cerita pasal benda ni, pasal agama kan. Aku sepanjang bawa kereta tadi kan, aku tak tahu kenapa otak aku yang fikir, sebenarnya kan, orang kaya lebih seronok beribadah daripada orang miskin. Allah. Aku fikir macam tu.
Sebab kalau orang miskin kan, bukan maksud aku orang miskin. Orang miskin macam mana, maksudnya kena struggle kan. Kita sikit-sikit nak kena cari duit apa semua kan. Nak beribadah je tak syok sebab kita fikir benda tu. Itu kau rasa. Aku rasa lah. Bagi sebab ni kau kena ingat, orang masuk syurga kebanyakan majoriti orang miskin. Yang tak nak cakap. Benar. Cuma ni pemikiran aku lah. Sepanjang along the way aku nak tahu sini. Orang-orang kaya ni kau nampak bahagia sebab apa? Allah bagi apa? Istidraj eh. Apa? Istidraj eh. Istidraj Dia ada untuk dua orang lah. jahat. Istidraj tu Untuk orang jahat. Yelah, tadi benda tu lah. Tapi orang kaya tak ada jahat semua. Mostly nak kaya kena jahat tu. Dalam dunia sekarang ni macam tu. Itu ayat aku. Mostly ayat aku. Mostly yang kaya memang jahat. Betul. Kau nak start jadi kaya memang kau kena jahat. Betul. Kau kena Sebab kejap. apa? Duit tu sebenarnya bukannya benda yang betul pun tu. Sebab selalu aku cakap kan, kat member aku kan, sebab kita baik. Sebab tu kita tak kaya. Sebab tu kita tak kaya. Saja je jahat. Cuba kau tanya orang kaya, Kau makan duit macam orang. mana kau boleh turn to 1 million jadi millionaire? Flip Flip kan. Mesti ada benda Dia yang tindas lah. dia ada buat something. Makan gaji bekerja. Kita tak tahu ada. Ada orang macam tu lah. Kau something kau kena Mesti ada kena tindas orang. Saingan macam orang. Susah nak 100% jujur lah. Faham. Kalau kau nak kaya itu je lah. Kau nak tak nak kau kena belajar untuk menipu. Melainkan kau betul-betul follow agama. Benar. Allah bagi rezeki kau murah kan. Melipat-lipat dia. Tak kau kaya kat sini kau kaya benda lain. Benar. Itu je. Yang ni kita kena tarik orang yang betul. Sebab Betul. banyak je orang yang bagi masa untuk agama kan. Bila dia korbankan harta dia untuk agama, dia ingatkan harta dia makin berkurang. Tapi Allah Taala bagi dia bertambah lagi. Betul. Kan Sebab Allah berkat. janji. Allah janji. Allah kata kalau kita Sedekah. sedekah Allah bagi 10. Satu kali kita Macam bagi aku nak tanya diorang balas sebelum ni kan. Aku nak tanya diorang sebelum ni. Okey. Berapa percaya kau dengan Allah? Okey. Oh, keras lah. Berapa percaya kau dengan Tuhan? Okey. Aku tanya kat diri kau. Kau kata 100% kau percaya kat aku. Okey. Berapa banyak duit ada kat dalam akaun kau? Kau keluarkan sekarang, kau belanjakan kat jalan Allah sekarang. Kau berani buat? Aku tak tahu. Panjang tu. Kau cakap 100%. Allah dah cakap dalam Al-Quran, Allah janji Allah balas 10 kali. Al-Quran tu absolute truth, tak pernah salah. Ya, betul lah. Tu undeniable lah. Tapi kita tak buat. Kita tak berani. Benar. Kenapa kita tak berani? Iman Sebab kita iman masalah iman sekarang. Iman. Sebab tu kita kena usaha atas iman. Kena tempuh apa yang Nabi dan para sahabat tempuh, kita kena tempuh. Kita kena rasa. Tak ada benda yang senang dalam dunia. Ya, betul lah. Sebab Yang ni, part ni menarik. Part ni serius aku nak buat satu episod nanti. InsyaAllah. Sebab aku rasa Kau kena buat satu episod kan. Kita duduk 4 orang kita berzakaran. Sebab apa? Sebab kita aku ni yang aku rasa lah. Sebab kita selalu tengok social media lah. Nak tidur tengok Kita didedahkan dengan benda tu dah. benda kaya. Benda kaya. Tengok orang naik Lambo, Hidup mewah. mewah, flat duit kan. Semua orang ada dunia, nafsu. semua dunia. Dan sekali kan, sampai satu tahap sekarang ni kan, aku kadang-kadang ada satu fasa macam depression. Allah. Dia bukan depression, tapi dia rasa murung. Aku rasa Sebab kita tak cukup. aku rasa Kita tengok orang lain, kita highlight story. Aku pun rasa kat aku tak grow macam ni kan. Diorang ni macam mana diorang grow cepat sangat ni? Apa magic diorang pakai ni? Budak-budak tengok pakai GTR kan. Allah Akbar. Kita dah habis Tua dah dia. dah dunia ni kerja tak pakai Lambo, GTR tak pakai. Baby tak boleh bayar lagi. Maybe pun ambil hutang kan. Tu Dah hidayah. penyai sebenarnya. Tapi bila aku fikir-fikir balik, aku rasa aku macam kuat sangat tengok social media ya. Benar. Kita ada step back rasa nak undur lah benda tu. Benar. Kena muzakarah. Boleh. Lamborghini tu, GTR tu semua tu dunia dia, sementara dia. Itu kita akan tinggalkan. Kita kat syurga kita minta je apa dalam fikiran semua Allah bagi. Allah. Kau cakap je kau nak Lambo kau jenis limousine. Panjang 100 meter. Ya, aku nak buat satu episod ni. Tunggu aku InsyaAllah. je. Baik. Baik. Kat office boleh? Kan. Nanti aku usahakan cari mic yang ada 4 semua. So kita semua boleh tala kat situ kan. Boleh insyaAllah. Aku sebab aku ni jenis bukan baik sangat agama. Sama Bukan sebab aku kadang-kadang ni Dah sampai masa tu. Tak, ini usia kita tu. Sekarang ni tengah nak belajar balik. sebab aku dulu ni Sebab kita menyesal dulu kita tak buat. Allah. Tak Benar. ada, bukan tak buat. Tak ada pun kita dibesarkan macam tu tu. Kita dibesarkan belajar ikut buku sejarah. tu satu lah. Lagi satu Kita aku ni bukannya belajar berdasarkan Al-Quran. Tak kita
kita family agama Muslim. Itu je kita dah diledahkan benda tu tapi kita tak follow. Kita tak amal. Kita masih Islam aku rasa. Lepas tu bila makin lama time batam kita tengok social media pula jadi salah ya. Terkesan lah dunia sebab kita kurang bercerita tentang kebesaran Allah. Kita asyik cerita tentang kebesaran dunia je. Circle kau tak cerita benda tu kan. Maka benda dunia tu akan masuk dalam hati kita. Hari ni kalau kita cerita banyak cerita tentang kebesaran Allah, maka kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita. Sebab tak, kalau kira tahun lepas circle aku memang ayah duit. Kita pasal duit je. Okay bro, kita kena achieve ni, bro, kita kena achieve ni. Dah sekali dia tak balance, dia tak ada bercakap solat ni. Tak ada. Tu sebab orang tak kenal habis cerita kan. Dia orang puasa pun tak. Ya, aku macam cari duit tak ada nak puasa. Aku tahun ni tak kerja, aku dapat job pun aku tolak sebab aku fikir keluar dapat dalam 300 sehari, aku takkan puasa punya. Allah. Aku mesti kena tinggal puasa, orang isap rokok, nak suri. Salah sendiri aku tak salahkan orang lain. Ini salah diri sendirilah kan. Aku tak nak salahkan siapa-siapa, tapi aku fikir balik kalau aku nak cari duit tu, aku tak boleh puasa. So aku terpaksa aku tolak job tu sebab takkan zakat 300 aku tak nak puasa. Takkan aku puasa 300 je kan. Aku duduk je rumah walaupun makro pun kan, aku baring je, aku santai. Tapi memang aku dah terbiasa macam tu tu. Dunia je pasal aku dah terikut-ikut dunia, kalau keluar je kena bakar rokok. Okey, faham. So nak tak nak aku nak betulkan diri aku kena mula dari bawah balik. Aku kena walaupun benda tu orang cakap makro pun tak apalah. Itu antara aku ini dia dah korban lah tu. Praktis lah. Ini Nazir dah korban lah sebab apa? Offer kerja gaji sehari 300 banyak tu. Ya. Kan? Tapi disebabkan iman dia tolak 300 tu. Dia pilih puasa. Itu tanda orang yang beriman lah tu. Ya. Kita keluar kita driver. Tenaga apa traffic semua. Kerja macam aku susah. Memang aku menyumpah dekat jalan raya tu. Sekarang pun walaupun aku in-charge kan, tapi aku kesian kat budak-budak buat kerja. Aku dah turun tangan ke? Penat ke? Tapi tak apa. Penat cari duit. Penat cari duit. Penat cari duit yang halal. Allah, benar. Betul? Bukan betul ke halal lah. Betul ke halal? Itu satu topik lain. Itu nanti kita fikir lain tau. Kalau kita fikir nak cari yang halal tu yang penat sebenarnya. Tapi kalau kau fikir nak cari yang haram, sebenarnya senang. Sekejap je kau boleh senang. Tapi senang pun sekejap je lah. Cari pun senang. Kenang pun sekejap. Dia tak ada nikmat. Waktu tu je lah kau dia nak halal tu, dia kena toyiban je. Toyiban dapatlah nikmat tu. Benar. Setakat halal dia tak terima. Dia kena toyiban. Halal saja dah cukup. Macam mana nak tahu toyiban, kena pastikan tempat kau kerja tu semua benda. Kau masak dia siapa yang menyediakan makanan tu. Tak ada unsur apa Subah meragukan apa-apa benda semua itulah. Benda simple je. Kalau company kau ada bagi rasuah kat mana-mana pihak untuk tutup mulut apa-apa, benda tu dia jadi haram lah sepatutnya. Tapi kau dah ada logo tapi halalnya. Tapi kalau kita tak tahu tak apa lah. Yelah tak, maksudnya kalau kau nak dapatkan toyiban tu kan susah lah zaman sekarang ni. Agaklah. Mungkin yang masak ni memang baca bismillah, tapi yang kat atas tu yang baca bismillah tapi tak semayang, tak toyiban bro. Kan? Kita kan panjang kalau kita nak fikir kan. Masuk lagi dalam lah. Next topik So kita buat menarik topik. Menarik. So korang kena tunggu episod akan datang. So thank you guys untuk korang yang tengok episod ni. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share Tenang Talk. Kita jumpa lagi dalam next episode. Lalu Papa Roger.